Aku dah terangkan bank Islam dan bank konvensional ni sama je. Dua-dua mengamalkan riba. Tapi ramai yang tak ambil tahu atau tak jumpa sejarah tersebut. Ataupun korang ni jenis yang malas nak membaca dan mengkaji. Inilah agenda barat yang nak sorok sejarah kebenaran. Sebab tu korang yang kaki cari maklumat dekat ChatGPT, memang dia akan cakap bank negara Malaysia tak ada kena mengena dengan Rothschild ataupun bank dunia. Dia akan cakap bank negara ini milik kerajaan Malaysia. Tapi hakikatnya kerajaan Malaysia tidak ada kuasa untuk kontrol bank negara. Korang kena tahu, bank ini lebih berkuasa tau daripada pemerintah-pemerintah dan juga undang-undang di dalam Malaysia ini. Terkejut kan? Sebenarnya ramai yang tak tahu rahsia ini. Baru-baru ini, negara Israel beli ChatGPT supaya menutup segala info kebenaran dengan penipuan yang diangkat sebagai benda yang betul. Itulah maksud Nabi SAW, Dajjal akan bawa yang betul nampak salah dan yang salah nampak betul. Sebab tu hati-hati kepada korang yang selalu rujuk kepada ChatGPT. Aku akan terangkanlah mengenai sejarah bank dan duit kertas yang ramai tak tahu. Tapi secara ringkas je lah sebab tak cukup masa. Jadi korang kena dengar video ini sampai habis jika korang adalah orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman tidak akan buat perkara yang sia-sia. Supaya apa yang mereka dengar tidak jadi fitnah. Tapi sebelum itu, pastikan korang bersilaturahim dengan aku dulu. Sila hilangkan logo tambah di sebelah kanan korang ini. Atau korang aktifkanlah ke-5 butang di sebelah kanan ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 200 tahun dahulu, bank diwujudkan oleh keluarga Rothschild. Mereka ini adalah Yahudi yang telah hybrid. Mereka bukan Yahudi ortodok yang sembah Allah tau. Tapi mereka adalah satu jenis manusia yang menyembah iblis, yang ingin kontrol dunia. Mereka ini keluarga yang berkuasa di Eropah dari dulu lagi. Malah pada hari ini mereka berkuasa di seluruh dunia. Tapi selain daripada keluarga Rothschild ni, ada juga dari keluarga Rockefeller yang menguasai dunia pada hari ini. So, kita semua kena ambil tahu sejarah dari mana asal usul sistem bank yang kita guna hari ini. Kita ingat kita sudah merdeka, tapi adakah kita benar-benar merdeka? Hakikatnya tidak. Kita dikontrol oleh mereka melalui mata wang dan juga ekonomi yang mereka cipta. Pada tahun 1944, selepas Perang Dunia Kedua, negara-negara besar dunia berkumpul di Bretton Woods, Amerika Syarikat. Mereka merangka satu perjanjian untuk mencipta sistem kewangan global yang baru. Dan selepas itu, mereka menyandarkan pembelian minyak melalui dolar. Maka setiap negara dipaksa untuk menggunakan duit fiat yang mereka sendiri cipta untuk kontrol manusia pada hari ini. Hasilnya lahirlah IMF dan juga World Bank yang menjadi tunggak kepada sistem mata wang antarabangsa. Katanya nak bantu negara-negara yang miskin dan bantu pulihkan negara-negara yang dimusnahkan dalam peperangan. Hakikatnya, semua ini adalah rancangan mereka. Semua ini adalah helah perancangan jahat keluarga Rothschild untuk kontrol dunia melalui blok-blok negara, melalui bank dan juga hutang. So, perjanjian Bretton Woods, bank-bank pusat di seluruh dunia mula mengikuti kerangka yang ditetapkan. Bank Negara Malaysia sendiri dibentuk berdasarkan model yang sama. Walaupun kita ada bank negara sendiri, dasar-dasar dan pengawasan tetap berada dalam rangka yang diilhamkan oleh sistem barat. So kat sini kita kena faham, bank negara bukan milik kerajaan. Jadi waktu dulu, ramai orang Islam sedar bank-bank yang diwujudkan adalah bank yang memakan riba. Kita kena tahu, Rothschild ini penyembah iblis tau. Maka janji iblis kepada Allah adalah untuk menyesatkan seluruh anak-anak Adam untuk memenuhi neraka Allah. Jadi Rothschild menggunakan helah untuk mengelirukan orang Islam supaya mereka semua terbabit dengan riba. Maka wujudlah kemunculan bank Islam. Salah satu bentuk usaha untuk menyediakan alternatif yang patuh syariah katanya. Kenapa mereka nak orang Islam terbabit dengan riba? Sebab orang Islamlah yang penghalang kepada mereka untuk menakluki dunia. Sebab bila orang Islam di atas kebenaran, maka Allah akan bantu orang Islam untuk hancurkan perancangan jahat mereka ini. Jadi sebab itulah mereka lahirkan bank Islam supaya orang Islam yang tak guna otak akan tertipu. Hakikatnya bank Islam juga masih di bawah
payung bank negara yang dimiliki oleh Rothschild and Co. Atau sama nama lain, atau kata nama lain, mereka ini berselindung di belakang nama Bank Dunia. Di sinilah ramai yang keliru. Keluarga Rothschild dan institusi kewangan Eropah memang terlibat dalam membentuk asas sistem ekonomi pada hari ini. Tetapi mereka berselindung untuk mengaburi mata manusia supaya manusia nampak sistem dunia ini bergerak atas dasar ekonomi global. Tapi hakikatnya mereka inilah yang kontrol semua bank-bank di dunia secara menerus. Sebaliknya pengaruh mereka sangat kuat melalui sistem yang diikuti oleh bank pusat di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan, inilah sejarah yang jarang diceritakan. Bukan soal siapa yang memiliki bank, tetapi bagaimana sistem ini diwarisi. Selagi kita tidak sedar dan terus-menerus menggunakan sistem ini, Islam akan dihancurkan dan Islam akan hanya tinggal pada nama sahaja. Oleh kerana bab muamalat yang Nabi SAW ajar, kita tidak laksanakan sebagai pemimpin. Kita semua perlu sedar bahawa kemerdekaan ekonomi apabila kita dapat mengangkat hukum-hukum Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk mencari jalan keluar yang benar-benar patuh syariah dan bebas dari pengaruh lama? Fikir-fikirkan. Kalau korang nak aku bongkarkan lagi tentang penipuan dunia, sila follow akaun ini dan sharekan sebanyak mungkin supaya ramai orang Islam sedar. Selepas ini aku akan bongkarkan mengenai keluarga Rockefeller yang mencipta sistem pendidikan dalam negara kita dan juga sistem pekerjaan pada hari ini. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.